Cara untuk dapatkan gold bar public gold. Hari ni ramai juga rupanya yang berminat nak simpan gold bar. Jadi jom saya terangkan macam mana kita nak dapatkan. Okey, dekat public gold ni ada dua cara untuk kita dapatkan gold bar. Pertama adalah jika tuan-puan ada bajet besar, maka tuan-puan boleh guna kaedah outright purchase. Contohnya, hari ni gold bar 10 gram adalah harga sekitar RM6,296 dan tuan-puan memang ada bajet banyak tu, maka tuan-puan boleh je nak buat belian terus untuk item 10 gram gold bar. Kaedah kedua adalah dengan account gap public gold. Kaedah ini tuan-puan boleh menabung gram emas sedikit demi sedikit serendah RM100. Kalau nak simpan lebih macam 1 gram 1 bulan pun boleh, tak jadi masalah. Kemudian, contoh dalam account gap tuan-puan dah ada 10 gram dan tuan-puan nak keluarkan 10 gram gold bar, maka tuan-puan boleh withdraw saja melalui account gap ni. Account gap ni dia tak ada limit simpanan, jadi terpulang kepada tuan-puan nak simpan berapa banyak dan nak simpan berapa lama. Untuk penghantaran pula, bagi item 21.5 gram ke bawah, Public Gold akan post bil insurans ke rumah ataupun tuan-puan boleh withdraw dekat mesin ATM emas Public Gold. Manakala kalau item tu lebih daripada 21.5 gram, boleh set appointment dan collect di branch. Jadi mudah je kan nak dapatkan gold bar ni. So siapa nak mulakan simpanan emas, nak dapatkan gold bar Public Gold, caranya terus klik link di bio saya, like, comment dan share demi masa depan.